Guys, korang ingat harga minyak kat Malaysia ni kerajaan suka-suka je ke tentukan? Tak, sebenarnya kita tengah main dalam satu game besar geopolitik dunia dan Malaysia cuma salah satu pemain dalam sistem tu. Okay, aku nak bagi korang faham pasal benda ni. Harga hari ini, minyak bukan lagi sekadar bahan api tau. Dia adalah alat kuasa global. Negara-negara yang besar ni guna minyak untuk tekan negara lain lah. So, it's no longer about selling or buying lah. So, contoh yang paling ketara adalah masa zaman era Donald Trump. Amerika Syarikat ni kenakan sekatan ekonomi terhadap Iran dan juga Venezuela. So, bila sekatan ni berlaku, pengeluaran dan juga ekspor minyak dari negara-negara ni akan terganggu. Dan apa kesannya pada ketika itu? Supply minyak global ni jadi tak menentu dan juga tak stabil. So bila supply terganggu, harga pun naik, dan bila harga naik, negara yang bergantung kepada import minyak ni akan terkesan. Dan antara negara yang paling besar yang terkesan ialah China. Dan fakta yang penting ramai orang tak tahu adalah dan hampir 90% ekspor minyak Iran sebenarnya pergi ke China. Jadi bila Iran ditekan, secara tak langsung China pun kena tekanan. Itulah yang dipanggil geoekonomi. Ekonomi ni digunakan untuk sebagai senjata dalam geopolitik. Dan sekarang kita kembali kepada konteks Malaysia. So soalan paling popular sekarang ni adalah kenapa harga minyak kita ni kita ikut MOPS ataupun MOPS. MOPS ni sebenarnya adalah Mines of Platts Singapore. Ia adalah benchmark harga minyak untuk rantau Asia. Dan Singapura ni dipilih sebab dia antara pusat refining dan juga trading minyak paling besar kat dunia lah. Walaupun dia sendiri tak ada sumber minyak. So jadi harga yang terbentuk di Singapura ni digunakan sebagai rujukan untuk negara-negara sekitar, termasuklah Malaysia. So sekarang kita masuk ke part yang paling sensitif lah, which is subsidi. So secara global ada 3 jenis pendekatan. Ada negara bagi subsidi penuh, harga akan jadi murah gila lah. Ada negara yang buat subsidi bersasar, hanya untuk golongan tertentu. Dan ada juga negara yang langsung tak bagi subsidi, dia akan ikut pasaran sepenuhnya lah. Tapi Malaysia pula sekarang berada di tengah-tengah dalam proses peralihan daripada subsidi penuh kepada subsidi bersasar. Dan kenapa kita kena buat macam tu? Sebab realitinya walaupun Malaysia masih lagi menghasilkan minyak dan juga gas untuk keperluan domestik tertentu, tapi kita juga semakin bergantung kepada import. Dan satu lagi fakta besar adalah pada tahun 2022 ni, jumlah subsidi negara mencapai hampir 77.3 bilion ringgit Malaysia. Dan itu adalah antara angka tertinggi dalam sejarah Malaysia. So masalahnya bila subsidi ni jadi terlalu besar, duit kerajaan ni banyak habis kat situ lah. So ruang untuk pembangunan jangka masa panjang ni akan jadi lebih sempit. Itu yang kita panggil sebagai tekanan fiskal. Dan sebab itulah kerajaan mula ubah pendekatan daripada bagi kepada semua orang kepada hanya mereka yang benar-benar layak. Tujuannya adalah untuk kurangkan ketirisan, elakkan penyeludupan dan juga pastikan subsidi sampai kepada golongan yang betul-betul memerlukan. So sekarang kita bandingkan pula dengan Singapura. Harga petrol di sana boleh cecah hampir RM10 seliter. Dan kenapa mahal? Sebab mereka guna modal cukai penggunaan tinggi. So kalau kau pakai kereta, kau bayar lebih. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan mereka melabur besar dalam sistem pengangkutan awam seperti MRT dan juga bas. Jadi rakyat masih lagi ada alternatif. So itulah trade-off yang mereka pilih. So berbalik kepada konteks Malaysia, kerajaan sekarang ni berdepan dilema yang sangat besar. Nak kekalkan harga murah untuk rakyat ataupun nak kukuhkan kedudukan fiskal negara untuk masa depan. Dan realitinya tak ada satu pun polisi yang boleh puaskan hati semua orang lah. Dan akhirnya minyak ni bukan lagi sekadar tentang isu harga tau. Dia adalah gabungan politik, ekonomi dan juga survival negara. So sekarang ni aku nak tanya korang, kau nak hidup selesa sekarang ataupun kau nak bina ekonomi yang lebih kuat untuk masa depan? Komen kat bawah tentang perkara ini, aku nak dengar pendapat korang. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.